Ada air mabuk hure-hure dalam majlis rasmi Tourism Malaysia. Dahsyat. Cuba korang tengok. Tourism Malaysia ni bukan under government ke? Jadi kapla government Madanon ni menganuti agama apa? Mana mufti-mufti payslip? Takkan korang diam saja. Takut hilang gaji dan pencen ke? Maksudnya ini Islam sekular. Betul tak? Islam yang Nabi SAW bawa tak macam ni. Dah lah ada kanak-kanak Islam ada buat persembahan pada waktu tu. So nak ajar budak-budak ni perkara batil itu halal ke? Jadi kepada korang, dengarkan video ni sampai habis kalau korang benar-benar orang yang beriman. Jemput bersilaturahim dengan aku. Aktifkan ke-5 butang di sebelah kanan anda sekarang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Agama apa yang kau ajar ni Papa Non? Ini bukan soal nak minum atau tak. Ini soal maruah majlis rasmi negara yang berstatus Islam. Ini soal protokol negara. Ini soal tanggungjawab pemimpin, termasuk mufti-mufti yang diamanahkan untuk menjaga syiar Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila arak ini dihidangkan dalam majlis anjuran kementerian, bila kanak-kanak hadir, bila umat Islam hadir, semestinya rakyat rasa tak selesa. Bukankah kita berhak menyuarakan perkara ini? Siapa yang bertanggungjawab? Ini protokol Malaysia yang baru sekarang ni ke? Mufti-mufti yang sepatutnya jadi benteng negara, mana korang pergi? Mana korang pergi? Aku ingatkan satu majlis ni saja yang dihidangkan arak. Rupanya ada majlis kementerian yang lain juga dihidangkan arak. Cuba korang baca yang ini. Yang ni aku ambil daripada komen-komen yang ada dalam isu ini. So memang dahsyat fitnah Dajjal ni. Mufti-mufti diamanahkan untuk menjaga syiar Islam. Adakah anda hanya boneka dalam negara? Korang hanya boleh keluarkan kenyataan bila disuruh je ke? Kalau pasal tabung haji ke main korang menggelupur nak saman orang kan? Jadi kami ni perlukan jawapan. Adakah mufti akan bangkit bila negara tersasar atau hanya diam bila maruah umat terguris? Islam mengajar adab, kehormatan dan perlindungan masyarakat. Apabila majlis rasmi menjadi ruang menormalisasikan benda-benda yang terlarang ni, yang menyakiti hati umat, apakah ini bukan dibimbangi akan mengundang murka Allah? Kita tak mahu negara ini hanya sekadar Islam dekat papan tanda saja. Bayangkan imej negara di mata rakyat. Kita mahu jadi contoh, tapi bila protokol kerajaan lemah, apabila tetamu Islam terhina, kesan dia bukan kecil. Hilang kepercayaan, hilang hormat, ini kesan jangka panjang kepada dakwah dan keharmonian. Jadi kepada mufti-mufti yang kena pegang telok ni lah, bangkitlah. Jalankan amanah korang, jadilah suara ketika rakyat terluka. Kepada government Madanon, jelaskan dasar protokol ni. Adakah ini polisi baru? Jika tiada, sila ambil tindakan segera. Jangan biarkan majlis rasmi jadi tempat menormalisasikan apa yang majoriti umat tidak setuju. Wahai saudara-saudara Islamku, jika korang juga terasa dihina, terhina macam aku, jangan diam. Follow ekor ini untuk kita bangunkan suara bersama. Bangkit. Kongsi video ini, tag mufti, tag kementerian, tag pemimpin. Minta penjelasan, jangan biarkan budaya ini diterima sebagai normalisasi. Kita tuntut penghormatan terhadap agama kita secara aman, secara tuntas. Kami ini bukan menentang hak individu, tetapi kami menegakkan maruah Islam. Semoga Allah beri hidayat kepada pemimpin kita dan kembalikan maruah negara yang berpegang kepada ajarannya. Amin. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.